Amaran sekolah. Ayu. Ya, ada apa? Apa penat ni? Surat apa? Cuba baca. Surat gantung sekolah. Ini datang anak kita. I tak tahu mana juga surat ni. Kenapa dia kena gantung sekolah? I tak tahu. Ini semua salah you. You sibuk seharian bekerja. Kamu tak ajar dia ke? You kita jangan salahkan I. Ini semua salah you. You sebagai seorang bapa perlu didik anak kita. Bukan semua I. Saya tak perlu kerja ke? Ya, I tak Contohnya, perlu bekerja. Saya suruh kamu berhenti kerja, kamu tak nak? Ini kerjaya saya tak boleh berhenti sesuka hati. Saya tak tahulah. Nanti pengatur suruh pergi jumpa. Kamu yang pergi. Saya takkan pergi. Saya pun tak akan pergi. You! Baiklah. Saudara tadi mengisahkan tentang sepasang suami isteri iaitu Puan Aizlin dan Cik Adam. Mereka berselisih faham apabila anak mereka mengalami masalah disiplin sekolah iaitu digantung sekolah. Jadi, mari kita saksikan sesi kaunseling antara Puan Aizlin dan kaunselor. Saksikan. Silakan duduk Puan. Adakah Puan yang membuat janji pada hari itu? Ya, saya yang membuat janji hari itu. Apa khabar Puan hari ini? Hari ini saya sihat. Sebagaimana yang kita sudah tahu, hari ini adalah kaunseling. Puan boleh menceritakan tentang masalah Puan dan meluahkan apa yang berlaku di hati. Sebelum itu, boleh Puan ceritakan sedikit latar belakang pekerjaan Puan dan suami serta masalah-masalah yang dihadapi. Nama saya Aini, saya tinggal di Ampang. Saya telah berkahwin dan mempunyai seorang cahaya mata yang masih bersekolah iaitu menuntut di tingkatan 3 yang sekarang nak menghadapi peperiksaan tinggal Sebenarnya, apakah masalah yang Puan Aini hadapi? Masalah yang saya hadapi adalah masalah salah faham antara saya dan suami. Masalah ini sebenarnya tak kecil. Berpunca daripada masalah anak di sekolah iaitu di gantung sekolah. Anak yang tinggal saya yang menghadapi PMI dalam sekolah. Lepas tu sekolah menghantar surat ke rumah kami dan sampai tadi ke pengetahuan suami saya. Lepas tu suami pula menyalahkan saya. Jadi saya tak boleh didik anak dengan baik lah. Saya rasa macam Jadi masalah yang Puan hadapi ini adalah salah fahamlah antara suami isteri. Di mana surat daripada pihak sekolah sampai kepada pengetahuan kami berdua. Jadi suami menyalahkan Puan kerana gagal mendidik anak dan menyebabkan anak itu bergantung sekolah. Begitu. Suami menyalahkan saya dan kata saya tak dapat mendidik dengan baik. Sedangkan saya pun mempunyai kerjaya dan dia pun mempunyai kerjaya masing-masing. Cuma saya rasa masalah ni boleh diselesaikan. Cuma salah faham antara saya dan suami. Jadi pada hemat saya, suami dan Puan bekerja tetap, masing-masing bekerja. Jadi suami Puan menyalahkan Puan lah di atas masalah yang dihadapi ini. Dia menyalahkan saya dan saya sibuk seharian bekerja dan dia tidak berkata ke saya bantu dia, tapi ini kerjaya saya. Saya belajar daripada dulu untuk bekerja sampai sekarang. Apa perasaan yang Puan hadapi sekarang? Mungkin ada rasa Memang susah nak menjalankan saya kan. Tertekan sangat dengan sikap suami. Lepas tu dengan masalah saya tak dapat kerja. Suami langsung tak faham apa yang saya hadapi. Dia tahu menyalahkan saya itu je. bersabar ya Puan. Cik, adakah Puan ambil langkah untuk berbincang dengan suami tentang masalah yang berlaku? Ya, itulah langkah utama yang saya ambil. Okey. Bersabar ya Puan. Saya sedih. Suami dia tetap menyalahkan saya. Dia tetap salahkan saya tak dapat mendidik. Sedangkan saya cari jalan keputusan yang terbaik, berbincang dengan dia macam mana untuk selesaikan masalah ini, tapi akhirnya tak ada juga dalam diri saya. Mungkin saya ambil langkah begitu dengan kaunseling masa jalan terbaik untuk selesaikan masalah ini. Cik, saya baca
boleh memberi sedikit nasihat lah. Tapi saya tidak boleh membantu dalam sesi ini. Cuma Puan boleh mengambil inisiatif sendiri. Okey. Mungkin masa Puan mengajak dia berbincang itu adalah masa yang tidak sesuai. Dan mungkin juga masa itu ada desakan-desakan luar yang berlaku di sekeliling hidup suami Puan. Okey. Cuma apa yang saya boleh sarankan di sini adalah Puan boleh mengajak suami berbincang pada waktu yang sesuai. Okay, peruntukan masa antara kamu berdua. Okay. Mungkin kamu boleh cuba menyesuaikan keadaan ini dengan mengajak anak bersama untuk mendengar sisi luahan antara masing-masing, walaupun ibu bapa maupun anak-anak, ataupun mengajak orang tengah yang berfaudah lah, yang boleh menjadi medium kepada Puan dan suami untuk berbincang akan masalah ini. Tapi masalah sekarang kami dah ambil inisiatif untuk berbincang berdua. Pasti suami memang tak dilakukan. Dia sibuk dengan masalah kerja tertekan, sebagai seorang usahawan yang berjaya. Kami memang ada berbincang, tapi kami rasa susah nak carikan penyelesaian. Apatah lagi nak libatkan orang yang ketiga. Memang susah lah. Sebab saya rasa saya perlu meluahkan perasaan saya dapat mengurangkan tekanan yang saya hadapi. Saya rasa yang Begitu. Saya empati dengan apa yang berlaku pada Puan sekarang. Puan sudah mengambil langkah untuk berbincang bersama, tapi dia menolak. Cuma dalam hal ini kan, mungkin Puan boleh cuba mengajaknya untuk berdiskusi sekali lagi, cari masa sesuai. Maksud saya, biar masing-masing ada sesi komunikasi yang baik. Okey, komunikasi dua hala yang baik. Okey, suasana persekitaran yang baik. Dan mungkin juga Puan boleh mengajak suami untuk bertemu saya dan kita memberi sama-sama berbincang dalam sesi yang sebegini lah. Bagaimana? Tapi memanglah saya ada fikirkan itu jalan terbaik untuk saya selesaikan masalah dengan suami. Tapi saya rasa mungkin tindakan suami negatif. Saya dapat rasakan dia tak akan meluangkan masa. Apatah lagi bila kami ajak berbincang, dia menyalahkan saya 100%. Sedangkan masalah ini perlu diselesaikan dengan baik. Memang saya terasa teramat sedih dengan keadaan ini. Okey, sebentar tadi kita dah saksikan sesi kaunseling Puan Aileen dengan seorang kaunselor. Dalam sesi kaunseling tersebut terdapat kemahiran asas kaunseling, iaitu soalan terbuka, soalan tertutup, parafrasa kandungan dan dorongan minimum. Okey, antara soalan terbuka yang terdapat dalam sesi kaunseling tersebut ialah bolehkah Puan Aileen ceritakan sedikit masalah Puan Aileen? Itu adalah soalan terbuka. Okey, soalan tertutup pula, contohnya, ini Puan Aileen yang membuat temu janji hari itu ya? Itu soalan tertutup. Perasaan pula, di mana kaunselor ada mengulang semula apa yang diceritakan oleh kliennya, iaitu sekarang ni Puan Aileen rasa sedih dan rasa tertekan apabila suami tidak memahami dan menyalahkan Puan apabila anak mengalami masalah disiplin sekolah. Okey, manakala parafrasa rumusan kandungan pula, kaunselor merumuskan atau memberi sedikit nasihat. Dorongan minimum pula, kita dapat lihat di mana kaunselor merasa empati dan ada menyatakan saya empati dengan keadaan Puan. Bagaimana anda rasa?
Apa yang saya cakap? Saya saksikan